pemandangan bulan daripada Masjidil Haram melalui Saha Eastern, melalui stesen bas dan akan ke Ambrose Al-Janadriyah, sebagai kenangan lah. Kalau jalanan secara santai mungkin dalam 15 minit macam tu pun. Tapi kalau jalan speed sikit dengan pace yang agak laju, mungkin dalam 8 minit ataupun 9 minit macam tu, InsyaAllah sampai di hotel. Inilah yang dilalui oleh jemaah haji yang tinggal di kawasan belakang stesen bas. Inilah suasana pagi sebelum masuk waktu duha lagi. Okey. Alhamdulillah cuaca sejuk, 27 darjah Celsius. Manakala pada tengah harinya pula mungkin akan sampai dalam 36 ataupun 37. Okeylah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Kita terus lagi melalui expansion, pembesaran yang saya jangkakan atas ni laluan ni mungkin ataupun tempat solat. Okey. Jemaah daripada Malaysia, Turki, Pakistan dan Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini Indonesia, warna kuning, Basnas, Kabupaten Goa, Indonesia. Dan setiap hari jemaah akan melalui pemeriksaan nusuk daripada askar yang akan memeriksa nusuk. Yang mana tak ada nusuk memang tak boleh masuk ke Masjidil Haram. Bayangkan macam mana tuan-tuan dia, ada anak semua di masyair nanti, semua umat Islam berkumpul di situ. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dipermudahkan. InsyaAllah. Inilah askar yang memeriksa pas nusuk. Diorang baik, cuma tegas. Askar semua sangat baik, tapi tegas. Malaysia bagus. Ya Allah, Malaysia lembut. Di sini kita sudah nampak Ambrose Al-Janadriyah. Kita besarkan sikit zoom. Itu Ambrose. Yang daripada sini mungkin dalam 5 minit lagi sampai Ambrose. Okey. Durasi ni agak lama sebagai kenangan simpanan pada saya dan juga Puan Rani Osman yang sekarang ni bersolat di hotel. Ini askar juga yang mengawal kembangan. Tengok kesibukan di stesen bas yang tempat berhimpunnya bas daripada Indonesia, Turki, Malaysia. Okey, yang tinggal di Aziziyah South akan naik ke sini
di gate C, gate B dan juga gate C. Tengok bas memang banyak. Okay. Ini jemaah Malaysia. Ni bas Turki mungkin. Ini suasana biasa. Orang meniaga baju 100,000 gratis. Percuma. Tengok bas. Ini petugas ya, ini Haji Indonesia. Bayangkan, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hari-hari yang kita lalui, pengalaman yang sangat indah sebagai Duyufur Rahman, tamu Allah. Ini servis ya, servis wheelchair. Ya Allah, Indonesia. Ini suasana biasa yang yang dihadapi oleh haji, membeli pula, shopping, tudung pun ada, jubah lelaki. Tengok di mana-mana saja. Di mana-mana sahaja. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Dia cakap kita orang Indonesia. Subhanallah. Mungkin muka sama dengan muka Jawa kot. Tengok ni dijual apa kat sini. Bros, sana dia. Dah semakin hampir. Inilah suasana yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia, Indonesia dan juga Turki yang tinggal di zon A yang terpaksa menggunakan perkhidmatan shuttle bus untuk kembali ke maktabah masing-masing. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Ini gate 11. Mungkin laluan Turki. Okay. Ini bas, shuttle bus yang ulang alik. Oh, by Indonesia. Bas Indonesia yang tinggal di Shishah 2 dan Sheikh Amir. Okey, selepas saja Zumbah ni selesai, tengok jalan sudah lengang. Okeylah, simpangan jalanan daripada Masjidil Haram, pintu Salam.
Salam Gate menuju ke Ambrose Al-Janaturiah. Bahasa Indonesia. Bas Indonesia. Bas Indonesia. Bas Indonesia. Masya Allah. Tabarakallah. Turki. Bas Turki. Okey, kita melalui flyover. Sini memang kena hati-hati sikit sebab bas memang dia laju dan dia tak akan berhenti bagi jemaah haji yang melintas. Inilah suasana biasa yang apa yang hidupkan Ambrose Al-Janaturiah. 7,000 ya, 7,000 jemaah haji yang menginap di sini. Tuan-tuan, bayangkan. Subhanallah, tabarakallah. Tak pancit lah. Dan balik memang tak pancit. Alhamdulillah, syukur. Scammer ada lagi depan. Ini namanya scammer. Scammer. Coklat. Baju. 2 kilo. Lidak. Ini Apa betul? Masya Allah. Dan nasi kapit. satu adik. Terima kasih. Ramai. Sesak. Alhamdulillah rezeki. Jemaah haji Roti Canai pun ada. Nasi kerabu semua RM5. Jubah. Baju. Semua nasi kerabu. Ini pun kata hijau ya. Nasi kuda, nasi goreng, mie goreng, apam. Nasi biryani. Okey. Dan ni dia lobi yang pasti dirindui oleh jemaah-jemaah haji selepas ini. Kerana sudah menghampiri waktu wukuf, semua jemaah haji akan berhimpun di Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sekian saja untuk pagi ini.
Ini sebagai kenangan saja. Okey. Subhanallah.